Okay bang, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi datang ingat saya kat sini. 8 kali bang 8 kali. 8 kali datang. Okey bang, setahu saya abang ada apa? Allergic king crab. Allergic seafood. Tapi nak makan banyak tak berani lah. Betul. Okey. Tapi favorite kalau datang sini? Saya akan ambil nasi lemak salmon. Nasi lemak salmon. Berulang kali dia bukan tak boleh makan lobster, tak boleh makan king crab tapi takut allergic. So apa macam mana maintain dah 8 kali sambal kita, nasi kita bang? Sama. Masuk saya JB ni tiba-tiba tekak rasa macam nak kena nasi lemak lobster juga saya. So macam dulu pun sama, sekali saya tengah sibuk tengok tiba-tiba sampai. Dia punya sambal maintain, dia punya apa nama krim atas salmon tu pun maintain, nasi pun maintain. Nasi pun maintain lah. Dan yang tak boleh maintain berat badan lah. Berat badan okey lah. Okey bang, ucapan yang belum pernah datang sini saya nak minta. Kenapa diorang perlu datang sini bang? Okey, kepada yang peminat nasi lemak, ya. Anda harus cuba nasi lemak JB Lobster ni. Ya. Sebab apa? Sebab anda akan rasa satu kelainan yang belum pernah anda rasai, dan pelbagai pilihan lauk juga ada. Betul. Dan favourite saya dah tentu salmon, dan anda cuba cari favourite anda di sini. Baik bang, terima kasih banyak bang Terima kasih banyak kerana setiap kali ke Johor dia akan ingatkan saya. Jumpa lagi Abang Lobster, Abang Farid Kamil, Alaska King Crab. Jangan lupa.